Sudah lapar. Okey, makanan. Let's go for shopping. Kita naik walk lagi kan malam ni. Ramai-ramai. Balik hiking tak mandi tak apa. Lepas makan, sap, kita berjalan. Best konsep dia. Macam old school gitu. Tapi colourful. Actually modern klasik. Best tu. Cantik apa cantik. Ni tempat makan, tempat shopping semua. Ramai guys. Penuh kan. Lagi satu dia macam-macam ada. Bukan setakat makanan, pakaian pun ada. Souvenir ke apa ke, dessert. Macam-macam guys. Nature hike guys. Ramai babe dekat sini. Kedai nature hike. Terjebak beli untuk bini lah, seluar. Lihat kejap guys. Dia shopping kau-kau. Beli banyak tengok. Oh, kita support nature hike. Ya, kasus sudah beli. Belakang ni. Tengok kasus sudah beli. Sorry. Tengok dia orang shopping. Good morning guys. So hari ni hari keempat dan kita akan pergi ke Hangzhou. Kita akan stay kat Hangzhou. So check out kat hotel ni dulu. Kita check in kat hotel Hangzhou. So korang layan Kita shopping lagi guys. Kita tengok apa yang kita boleh shopping. Starbucks guys. So kat sini siang tak ada apa-apa. Boleh boleh jalan-jalan tengok culture-culture diorang kan. Tapi aku percaya malam mesti meriah sebab mungkin dengan lampu-lampu diorang. Kat sini tempat makan minum. So adalah something ada jual mungkin dessert ke apa. Starbucks pun ada tadi. So kalau korang nak datang sini, aku recommend korang datang malam guys. Jangan ingat semua tempat perfect guys. Mana-mana tempat ada dark side diorang. So kat situ macam kawasan tak tahu macam Stinggan ke apa. Memang bersepah-bersepah jugalah. So tapi dark side dia stay okay lagi lah. Kita pergi city dia guys. Kita jalan ke, kita beli shopping ke. Gereja dia besar gila ke. Besar gila. Belikan untuk anak perempuan guys. Dia collect. Sambung guys. Tempat ni dah macam JPO tapi besar gila. So macam-macam benda dijual. Daripada makanan, hiasan, apa benda lah, baju ke apa ke. Aku pun beli something untuk anak perempuan aku. Memang suka dia collect Melody, Kuromi, Labubu. Tapi Labubu tadi aku tak jumpa. So nampak. Standby lah korang anak. No face guys. Jom kita tengok apa ada. Sebabkan kita orang ni camper, memang pergi pun outdoor store, camping, outdoor kan. Tapi murah lah compare dengan tempat kita kan. Ada item yang sama, ada item yang tak ada pun dekat Malaysia. Ni cek guys.
Yeah. Dapat bawa balik lagi untuk adik kesayangan. Shopping habis. Kat Malaysia tak shopping macam ni pun. Shopping lagi. Kali ni kita cari gift untuk staff, untuk family. Kita nak masuk. Kami tahu gift. So korang tak perlu risau pasal makan sebab kat sini pun ada kawasan makanan halal. So halal. Pasal payment pun tak payah risau. Korang boleh pakai WeChat Pay ataupun Alipay. So aku pakai Touch 'n Go sebab dalam Touch 'n Go ada Alipay. So senang lah. So aku buka Touch 'n Go, dia terus ada Alipay. Yang penting, alamak bini aku pula WhatsApp. Yang penting korang kena convert dulu lah country korang. Pergi ke China dia akan terus convert duit kau. So tinggal scan je lah. Okay guys, so aku dah check in kat hotel lain, Etel Hotel dekat Hangzhou. So penat, lupa mandi, shopping, best. Kerja ni shopping je hari ni. So best lah duduk dah beberapa hari ni kan. Yusa dah nak balik. So aku pun dah lepak, kaki dah sakit sebab hiking pun tangkap hari ni. So kita bersambung di part yang akan datang. Bye bye, good night, Assalamualaikum. Good morning viewer. So day 5 kita jalan-jalan, habiskan masa. Esok dah nak balik guys. So kita sekarang dekat Hangzhou. Tengoklah apa ada. Ada geng bujang. World Heritage Patrimonial. Ni kawasan hotel aku. Aku duduk kat hotel Yitidel Hotel, kawasan Hangzhou. Sini tempat orang berrekreasi kot. Terutamanya orang berumur rata-rata. So kalau kau nak lepak-lepak pun boleh je. Dekat dengan hotel, jalan kaki je. Tapi jalan dia pagi-pagi sibuk guys, macam KL atau JB. Bus tu body dia kayu betul tau. Betul-betul kayu. EV bus. Untuk kawasan ni je, kawasan rekreasi ni. Tapi body dia betul-betul kayu.蜜桃是我们新上的，你可以尝一下。除了这个黄桃还没有。 Apa shopping lagi guys diorang. Aku follow je kendak diorang. Ni kepala Chip NOCM. Aku layan dia. Kita makan sikit, shopping banyak. Sekarang hujan kat Hangzhou, kawasan stadium. Tapi diorang kata ni banyak tempat shopping. Tak tahulah stadium apa, tapi memang dia kata kawasan shopping guys. Singgah salah satu kedai basikal kat sini. Best guys. Macam-macam ada. Crowded gila guys kat sini. Tempat shopping lain kat area bandar Hangzhou. Sekarang hujan guys. Aku follow dia orang pergi shopping. Tak tahu nak beli apa lagi dah.
Naik cruise.左右最深处呢是3台音乐，这做荷花开了呢。 Tapi korang kena ada app Alipay tak boleh pakai Tashengo Hidup kita kat sini hanya makan je guys. Birthday dia. Hari last kat China guys. Kat airport on the way balik Malaysia sambil layan World Cup RTM tau dekat China. So roaming lah biasa. Terima kasih banyak-banyak yang menonton. Semoga segala perkongsian aku kali ni dapat memberi manfaat korang, dapat korang sedikit dapat lah guide kalau nak pergi China ke apa. Sebab ini China pun first trip aku untuk China. So kita berjumpa di edisi akan datang. Tak travel, camping, confirm lah camping kan. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe, follow, like, comment and share. Assalamualaikum, bye bye.